Dia hitam. Ya, boleh tolong. Kenapa tolong apa? Rambut Hah? Tolong. Potong tepi? Mm-mm. Wow. Belakang. You trust me? Sampai sini? Macam tu? Sama jangan. Macam mana ni nak guna ni? Yang tu sama kan? Cuma ni ada tinggal kat sini ha. Tak nampak. Yang tu panjang. Dia rambut tu macam mana? Tu tengok. Dia macam ni. Dia kat pusar ayah ni. So dia mengalir ke sini. So kena ke sini kan? Okay. 6 sorry. Dia punya anak kucing! Kenapa dia ada anak kucing? Anak kamu macam tu? Kita ada anak kucing! Anak kucing guys, ada anak kucing! Ekor. Kita tengah on the way nak pergi berniaga. Tapi masalahnya sekarang ni tengah hujan lebat. Dan baru tak hujan pula. Aduh, rasa aku lalat ni. Macam tak hujan ni mah. Macam okey je. Okey lah. Tadi main awal hujan lebat. Memang bertakung dah air. So kita tak tahu lah macam mana nak hantar barang dia lagi. Saya nak hantar cuit. Oh tadi kita dah hantar satu set laksa, kita dah hantar kat bazar. So ni nak pergi berniaga. Nak hantar puding dekat Acu. Ada dekat Masjid An-Nur. Tapi tak tahulah macam ni tak nak hantar lah. Tak payahlah ini kot. Tak payah. Sebab macam hujan, orang tak makan benda sejuk tu hujan ni. Balik. Hari ni tak okey lah. Hari ni RM7 je. RM13. RM7 cash. RM6 dekat QR. So hari ni RM13 only. Ni kan? Pakai separuh.